Lapar je. Saya jujur kawan, betapa penatnya kawan saya tadi nak settlekan masalah apa yang berlaku. Tadi kita orang jumpa lawyer guys. Syami tadi cerita jujur dia bergaduh dengan lawyer sebab kat nak mempertahankan studio kita orang. Dia cakap benda macam ni semua benda sampai dia penat guys. Nampak guys, dia masih tengah berfikir lagi guys. Masih tengah berfikir apa yang berlaku guys. Kesiannya kita orang guys masih berfikir guys. Nampak? Dia tengah berfikir ni guys. Syami tengah berfikir apa yang terjadi tadi guys. Macam mana dia nak settle ni studio roboh dengan Alif tak nak bagi je sama guys. Kesian guys. Dia tengah berfikir. Suara hati Syami guys. Macam mana aku nak settle studio ni? Macam mana aku nak bagi tahu semua orang-orang yang studio aku dah roboh. Kenapa diorang tak tahu apa yang terjadi? Aku dah DM lawyer tak nak tahu, JPJ tak nak percaya aku, semua tak nak percaya aku. Susahnya hidup macam ni. Suara hati Syami guys, suara hati Syami. Suara hati Syami guys Saya tak boleh cakap lebih-lebih guys. Saya tak boleh lebih-lebih guys Tak boleh jawab lebih-lebih. Saya tengah lapar ni. Memang betul-betul tengah lapar. Jadi bila lapar, saya akan start makan sarding. Saya dah start makan sarding guys. Saya lapar. Berat masalah. Betul ke ofis kan dah roboh? Ya. Saya orang tak tengah awet pula invite. Hello. Hello, lema kacau Nice to meet you. Lema kacau lah. Lema kacau baik. What's the language did you speak? Chinese tu. Where you from? Chinese, Taiwan. You're from Taiwan. I'm not Chinese. Lema kacau lema. Lema tahu. Can you speak English? Lema kacau soal. Kacau. Lema tahu. I don't understand what you mean. Ayo, lema kacau lah. Can everybody explain what he's saying? Dia mà đâu Nếu mà chậu Liang vào Liang mà chậu lọ. You wanna play? Lên nó. Okay. Lên nó là boss. Lên mà chậu. Lên cái đấy. Để cả bấy lên để chịu nấu léo. He say you're so beautiful. Lên chậu lọ sữa. You're your friend? Ê, để mà có. Why? What he's saying? I don't know. Để bằng thảo. Can you explain everyone what he said? He pretend not able to say in English. He played you. He said you beautiful. Where he from? Taiwan. Taiwan? He from Malaysia? You Taiwan. from Malaysia? Taiwan. 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 Lima kata. Don't lima kata. Buat tiga lain. Lima kata. Bye. No, I don't want to buy. Lima kata. It's not six. Lima kata. Di tengah video call dengan Pak Wer dia bangang dengar pula suara boyfriend dia dah kantoi. Boyfriend dia. Itu pukul 8 malam. Ya, saya tak nak cakap apa. Borak 3 malam ni. Ya, pukul 8 malam. Cakap apa ni? Tak cakap apa-apa. Aku tengah tak ada mood. Tengah tak ada mood ni. Faham tak tengah tak ada mood? Satu betul. Ni lagi tengah tak ada mood ni. Macam ni cara dia promote apa? Tidur. Orang sudah tahu P ni selesaikan masalah. Kerja tidur. Dekat sana tidur, sini tidur. Lalas aku seorang yang nak pertahankan apa yang terjadi. Dia elok tidur. Lepas tu Aku seorang lagi tak tahu pergi mana. Seorang lagi alasan family day. Ini yang susah. Bila ada 3 kepala, 1 kepala yang pakai. Yang kepala ada buat tu kepala. Kepala. Aku ingat dia bangun.
mati-mati ingat dia bangun. Silang kaki. Nampak tu? Aku ingat dia mati-mati ingat bangun ke tolong. Kan live masuk live sekejap. Silang kaki balik semula. Ini kalau aku boleh jet dengan ni, orang dah tengah panas ngalir kaki. Aku boleh tidur maghrib-maghrib ni. Aku jet lagi. Stres macam ni. Macam Netflix meja ni. Orang lah tengah stres. Tengah stres. Okay guys, hari ni hujan awal. Letih drive tu kena. Saya yang drive. Daripada tadi guys. Okay, cerita jujur guys. Syami tidur sebelah. Dalam kereta pun tidur. Saya daripada segamat tu, saya yang drive. Saya yang ni dalam kereta tu. Sambil drive sekali. Kalau JPJ tengok, JPJ saman saya tau. Tapi waktu tu saya tengah call JPJ. Waktu tu tengah Abang JPJ, maksud saya dia tak boleh buat apa-apa sebab saya tengah call dia. Dia nak saman tak boleh. Saya tengah call dia nak settlekan masalah konten kita nak post malam ni. Sebab pihak orang tu tak bagi kerjasama kat kita. Pihak sana tak bagi kerjasama, kita terpaksa post konten malam ni. Dan lantaklah apa terjadi, viral ke viral, itu hal dia, masalah dia, bukan masalah saya. Okey, saya dah bagi peringatan sedalam-dalamnya untuk dia, tapi dia tak dengar peringatan saya. It's up to you, man. Jangan marah-marah dah. Asal pula marah-marah? Saya kena marah-marah lah. Menipu. Enggak marah. Bentar. Asal tak maunya. Teruk sangat ke muka aku? Apa yang love, thank you. Apa yang rasa merogol dia sangat tu? Sampai tak nak line dengan aku. Kan dah main pro club ke? Baru start main. Ni guys Ni siapa ni? Kita invite orang Kelantan guys. Tanya dia perasaan. Terima kasih tak ada nama di pita. Lagi 9 minit guys. Okey, ada 87 orang. Kita ramai kumpul di borak 3 line boleh. Saya nak tunjuk korang bukti satu persatu apa yang terjadi guys. Boleh ke tak boleh? Boleh guys. Tahu siapa dia champion sebenar guys. YouTuber 3 line. Ya. Saya bukan nak Hello Demo. Yang mana Demo? Kelantan. Ni kawan nak oyak ke Demo? Kawan ni tengah ada masalah dengan orang Kelantan ni. Oh, cepat oyak. Ni, Demo kenal Ali lelaki. Kenal. Dia nak buat ke dia ke? Nak kacau ke dia ke? Demo jangan banyak kecek. Bila Demo banyak kecek, kita gocokkan Demo. Ni kawan ni nak mengadu ke Demo. Alih-alih mencelup pakai sep, biar sampai ke pakai lenyek. Alih-alih Demo orang Kelantan, biar kita sendiri yang hantar Demo. Ni kawan nak ke Demo. Ni kawan ni nak cakap ke Demo. Kawan ni imbatlah alik rakit tu mari kita punya Osman tersakiti ya. Apa tu? Ni kawan nak kawan ni panggil dia mari kita punya studio. Mari kita punya studio duk kecek. Dia tumbuk kita punya studio. Dia hantar kita punya studio. Dia hantar punya studio kita roboh. Roboh ni kawan oyak ke Demo. Demo panggil sign Demo, datang rumah Demo, tiba-tiba sign Demo, runtuhkan rumah Demo. Demo marah tak? Marah. Marah tak? Demo marah tak? Marah lah. Ini sekarang ni Ali Zaki ni ada kat Kelantan. Kawan nak Demo, kau budak-budak towing, kau budak-budak Demo cari dia sekarang di Kelantan. Oyak dia ke kandar ni. Panggil. Demo boleh tak? Tak boleh. Ada lelaki tak sayang dengan kita. Ni kawan tak kisah Demo sayang ke tak sayang. Demo panggil mak Demo. Suruh panggil grup makcik-makcik. Kepung alih berakit sekarang. Kat rantau Panjir. Encik.
cik? Demo. Kita lag. Demo lag kau kita lag. Ni demo yang lag. Mana cik? Cik. Oh, cik. Ni, mak demo. Mak demo ke? Mak tak ada. Ni siapa dia? Kak Ipoh. Oh, ya. Cik Kelantan lah. Kacau luar je. Ni, oyak ke kakmu, abangmu, oyak ke belakang orang Kelantan. Satu Kelantan ni, grup Kelantan sedunia. Hak demo buat apa? Cari alih rakit. Ke kandar nak cari ni sekarang. Demo oyak gitu deh. Sebab oyak ke dia, video dia dah viral. Kandar dah post dekat YT dah lah ni. Kita ni tak kisah lagu mana apa terjadi. Kita ni bergaduh kau dengan warga Kelantan, kita tak kisah. Sekarang ni kita memang jiwa pelawai. Why? Ni nama demo siapa? Ain, yang tu apa? Ida. Ain Ida. Yang mana yang bebo? Oh, dia bebo. Jalan dah. Ni kawan ni nak cari alih rakit ni kat Kelantan. Nanti kawan turun kat airport demo jemput kawan boleh? Demo nak tunggu video Kelantan. Ni kawan Demo tunggu dulu baru demo kecek. Kawan nak tunggu malam ni kawan tunggu Demo tunggu malam ni, lepas tu demo koyak. Oyak ke demo? Demo duduk atas kursi tu dia bila nak turun. Nak kawan oyak nombor telefon demo berapa? Duduk dia. Lo ni kawan nak SS dulu. Kawan. Nombor telefon demo. Demo tanya nak pergi kat orang kau ramai. Taklah untuk kawan lah. Kawan dah mari Kelantan kawan oyak ke demo? Ni apa pasal pakai topi malam-malam ni kat matahari pun ada. Masalah tu. Dah balik ke? Balik ke? Balik apa? Hentikan guru. Nak juga. Kawan ni saya yang dapat nombor telefon korang pula nak. Comel orang Kelantan ni. Janganlah. Jangan. Kenapa? Jangan. Gelak habiskan boleh, jangan gelak separuh je. Oh, Kelantan memang gelak gitu. Gelak. Gelak. Ini orang tu kena opinion ke? Oh, ni orang pula. Gelak mesin kena. Ni kita dah oyak apa benda kita nak luar ke demo. Demo kecek kepada warga Kelantan cari alih rakit, kita cari deh. Beres, nanti kita pun dah lega dulu. Beres nanti deh. Caya tak? Caya ke demo beres nanti deh. Beres. Bukan netizen. Awak demo ni kalau oyak beres netizen. Beres nanti deh. Kita klik dulu deh. Ya. Set kita jangan pecah. Jangan pecah. Ya. Set kita jangan pecah deh. Kita ni kalau belah ada darah Kelantan, ada ni darah ni Kak Wuk. Kalau belah sikit ada Kak Wuk, kalau belah kat sikit ni ada etok-etok. Dah, kita gerak dulu deh. Okay? Ya. Cik kita mandi lanjir kan tak? Tak tahulah kita. Sekarang ni kita tak kisah set kita mandi lanjir ke apa cerita. Sekarang ni demo ni. Astagfirullahaladzim. Demo ni sekarang kawan nak tunjuk bukti. Demo nak tengok bukti tak? Kawan nak tunjuk bukti. Demo nak bukti tak? Kawan ya. Demo nak bukti tak? Demo nak bukti tak? Kalau demo nak bukti, semua kena serbu kat Borak 3 Line punya YT. Kita nak post ni bukti, segala-gala bukti apa yang terjadi ni dekat sini. Demo pergi ambil nasi ke, demo pergi ambil senduk, ambil kayu, ambil tukul ke apa, demo lepas dah kemarahan. Demo tengok ni. Kalau demo dekat tempat kita, apa perasaan demo? Cuba demo bayangkan. Cuba bayangkan kalau demo di tempat kita. Demo stres dah. Ni, ayat ke demo. Demo tak percaya, demo tengok pukul 8 malam lagi 9 minit lagi. Kita bukti. Geramnya apa pula ni? No, bisa tu. Abang! Korang ni sangat kan? Abang, diorang cakap saya muka Carina. Diorang
Diorang cakap saya muka Carina. Betul. Ya, Diorang yang betul cakap. tak betul. Abang dalam mood tak elok. Abang tak ada masa nak buku tau. Bila kau macam ni dengar. Bukan. Kurang lah. Saya dah kena marah dah. Bukan awak macam Rina. Rina baru lepas berpantang. Ni, sekarang ni Abang tak ada masa nak buku tau. Tak, diorang yang cakap bang. Tak, Mek. Okey, saya serius. Sekarang ni abang tak puas hati dengan orang Kelantan ni. Sekarang ni semua orang saya dah nak post konten ni. Pukul dekat Borak 3 Live punya channel. Kau tengok apa terjadi kat studio saya. Studio saya roboh. Bang, lek bang. Belum spek awak pecah. Tak, jangan bang. Saya beli kat kedai Iko bang. Ya, tahu. Eco Shop. RM2. Saya gerak jap. Pukul 8 dah kena. Saya dah post dah premier. Tu 3 orang. Kenapa tak start lagi?